sepanjang kau mancing ni kan, daripada kecil lah kan, sekarang dah 10 tahun lah. Kau rasa kira hobi lah ni lah, dia develop tak kau punya kehidupan Develop. kepada lebih better ke, lebih Actually dia positif ke macam mana? dia meneruskan kehidupan kau. Dia aku ibarat macam talian hayat. Dia antara tali-tali tempat kau berpegang. Antara macam tu. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi, kalau hobi kau pandai jadikan duit, itu talian hayat kau. Kan? Ada orang bawa Grab something gitulah, kan, part time semua. Tapi bila hobi dan duit tu jalan serentak, itu talian hayat kau. Kalau kau cakap boleh develop tak hidup kau more better. Alhamdulillah buat masa sekarang ni ramai kawan, kan. Kadang-kadang ada orang ajak kau pergi tempat dan kau kenal tempat-tempat tu. Dia sangat membantu dalam kehidupan aku lah. Dalam kehidupan perkahwinan itu cerita lain lah. Tapi Alhamdulillah lah, dia sangat develop kehidupan aku. Dan lagi-lagi berkaitan dengan ekonomi. Sangat membantu sangat. Dari segi ekonomi lah. Lagi satu ni pun knowledge apa. Yes. Kan, knowledge. Ada orang tak tahu ikat tali kan, tapi aku tahu, jadi aku boleh belajar. Kadang-kadang customer aku datang kan, sebelum naik boat tu aku ajar. Sebab aku pernah, kita ibarat cikgu lah dekat atas laut tu dalam masa 6 jam sepanjang kita mancing kan. Aku pernah tanya ustaz tu, tugas tekong sama macam cikgu. Bila customer kau dah tahu, bila customer kau tak tahu, engkau ajar, benda dia tu dipakai, pahala bro. Pahala. Kau tak tahu ikat tali, aku bagi tahu kan, okey mancing ni ikat mentekai, dan kau pakai seumur hidup tu, pahala tu mengalir bro. Ilmu. Itu develop lah antara yang macam gitu lah. Banyak. Aku tak susah nak cakap. Kita pun bukannya orang yang pandai bercakap kan, tapi yalah, banyak membantu dalam hidup aku. Salah satunya macam itulah, mengajar orang. Kau happy je mancing? Aku happy mancing.